payahlah ambil gambar. Cepat pergi sekejap. Tengah pegang kamera ni. Malah nak. Okay, ladies new. 1, 2, 3. Next sekali. This time. Ready. 1, 2, 3. Okey. Macam ni. Semua dah kelam. Terus ke kanan ni. Duduk dulu. 4.5 kita gerak. 4.5. Cepat. Siapa apa ya? Sekarang 4. 20. Cepat berapa? 4.20. 2 minit. Cepat solat untuk 10 minit. Masih cepat. Solat 5 minit. Bot dah sampai dah. Alah, dia dah mula balik. Ai, sudah. Cepat lagi. Mana Ferris Wheel? Ha? Mana Ferris Wheel? Galak. Tok tadi tu lah. Ada payah. Duduk kalau panas lah. Bukan di surau. Terima kasih. 5 orang 1, 2, 3. Terima kasih atas makan. Masih bagi saya tak? Adik lah. Adik mak. Kawan. Dah kita sudah naik. Sampai dah pergi. Ada gambar air tadi. Tak nak. Kita tahu kan percaya tak dia susah. Ya. Cepat sikit naik. Tinggal. Bukan tinggal. Jadi dek, sini. Jadi. Ada mana? Ada situ. Ada sini. Ada situ. Duduk je. Di sini, di sini. Ada situ. Ibu duduk sini. Ibu duduk sini. Patut ayah duduk dengan Disha dengan ibu. Ayah nak angkat video. Kenapa ibu duduk sini? Siapa nak duduk dengan ayah? Alah, tak boleh tinggi. Ayah kena. Ayah nak duduk depan. Bye, ayah nak duduk depan. Jurumudi, mulakan perjalanan. Are you ready? Let's begin our tour. Siar kaki sepanjang 9 km telah dibina oleh kerajaan negeri pada kedua-dua belah tebing sungai bermula dari jeti Taman Rempah hingga ke jeti Muara Sungai Melaka. Siar kaki ini merupakan salah satu tarikan yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat untuk beriadah. This 9 kilometers promenade on both sides of the riverbank was built by the state government as part of the beautification and became one of the tourist attractions in Malacca. It is also popular among the locals and often used for recreational area. This promenade runs from Taman Rempah Jetty all the way to the estuary of Malacca River. Meter dari jeti Taman Rempah di sebelah kanan, pengunjung akan dapat melihat satu perkampungan Melayu yang telah wujud sejak awal tahun 1920-an dan diberi nama Kampung Morton.
bersempena dengan nama pesuruh Jaya Tanah pada masa itu, iaitu J.S. Morton. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak Kampung Morton dahulunya adalah satu kawasan kaya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menadik, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nadik bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula berniat daun pucuk nipah untuk dibuat rokok. Kini kampung Morton juga dikenali sebagai muzium hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup dan tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemuliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. In 200 meters on your right from the Taman Rempah Jetty, you will see a Malay village called Kampung Morton, which was named after the local land commissioner, J.F. Morton. He was a well-respected man and played a very important role in settling residents in this village, which was once a swamp land. This village has existed since the early 1920s. Today, Kampung Morton is known as one of the historical assets of the state government. The village residents and state government of Malacca have come together to preserve the tradition, the way of life, and the architecture. These preservation and restoration efforts are fully financed by the state government. Di sebelah kanan jambatan Kampung Morton terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai museum persendirian oleh pemilik, Datuk Haji Hashim bin Datuk Deri. Di sini para pelawat boleh melihat pakaian, tenungan Melayu, serabut dan berbagai jenis senjata itu adalah kecil. On the right of the Kampung Morton Bridge, you see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a museum by the owner, Datuk Haji Hashim bin Datuk Deman Haji Abdul Ghani. In this villa, visitors will find his private collection of clothing, Malay weaving, furniture, and weaponry from the era. Ladies and gentlemen, admissions are free. Di sebelah kanan sungai ini juga, tidak berapa jauh dari Villa Sentosa, terletak rumah Melayu asal. Rumah Melayu asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku, tetapi pasak untuk menyambungkan cerucuk-cerucuk kayu dan lantainya diperbuat dari batang nibong. Not too far from the Sentosa Villa is an authentic Malay traditional house, which was built in the Lima style in 1922. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden packs and no nails were used. Interesting to note. Di sebelah kiri sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakau. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang hakisan tebing sungai dari belakang. On the left side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is natural habitat for these species. State government has taken an initiative to preserve these trees. They help to prevent erosion of the river. Di penghujung Kampung Morton terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga tahun 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bachang. At the edge of the Kampung Morton is the main market of Malacca. Today, the market has been relocated to a new location in Bachang. Jalan Tun Ali pada sebelah kanan sungai ini dahulunya ialah tapak lama hentian bas ekspres yang kini telah dipindahkan ke Melaka Sentral. Tapak ini sekarang telah dimaju
dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. 3 tarikan utama di taman tema ini ialah Ferris wheel, pilot ship dan rumah hantu. On the right side of the river is Jalan Tun Ali. This area was utilized as the interstate bus terminal before it was shifted to Malacca Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park for the public. Among the attractions are the Ferris wheel, pirate ships, and haunted house. Di sebelah kiri selepas taman tema, terdapat panggung wayang lama Cathay yang telah beroperasi dari tahun 1960 hingga tahun 1990 dan sekarang dikenali sebagai panggung bangsawan. Jambatan yang berada di hadapan adalah Jambatan Old Bus Station. After the recreational park on your left, you will see an old cinema, the famous Cathay Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a theatre hall called Panggung Bangsawan. Bertentangan dengan panggung bangsawan ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. Opposite the Cathay Cinema is Hang Tuah Hall, which was used as a session hall and meetings for the state government many years ago. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has been developed rapidly and has become one of the busiest areas in Malacca. It is now called Hang Tuah Mall. Jambatan yang terletak berhampiran Dewan Hang Tuah adalah Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan waktu malam. The bridge located near Hang Tuah Mall is known as Hang Tuah Bridge. The bridge has been decorated, but the light is brighter than the sun. Selepas melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri ialah kawasan riadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan. Ianya dikenali sebagai air pancur berirama. Manakala bersebelahannya pula adalah fasad terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga tahun 1960. Ketika itu terdapat hampir 50 buah bot nelayan diletakkan di sini. Dan bot-bot ini membekalkan hasil tangkapan laut seperti ikan untuk jualan di pasar. After the Hang Tuah Bridge, on the left, the state government has built a recreational area that features a wilderness of the Hang Tuah. In nighttime, visitors can enjoy spectacular light, water, and mystical displays. Beside this recreational area is one of the earliest markets known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats were wharfed here daily, supplying fresh fish to the market stall. Melepasi Masjid Kampung Bulu, di sebelah kanan sungai, terdapat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. Di sebelah kanan terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. After the Masjid Kampung Bulu is a row of shop houses that has been remodeled to face the river, thus beautifying the riverscape. You can see on the buildings on your right, beautiful mural was painted by the local college students in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. These murals portrays the diversity of races and culture in Malaysia.
Melaka. Having passed the row of shop houses, from this part Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar and Kampung Jawa. Selepas melintasi padang ini, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah tuai menjadi kafe, pusat jualan cenderatti serta internet kafe bagi kemudahan para pelancong. Di sebelah kanan sungai, terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual berbagai barangan cenderatti dan barangan antik. Right beside Padang New, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shops, and even a cafe for the benefit of the tourists. To the right of the river is the Baba and New village. Here you will find many shops selling various souvenir items and bags and antiques. Di sebelah kiri sungai melepasi deretan kedai ialah kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong, memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir keseluruh museum-museum yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya yang ada di kawasan ini. On the left of the shop house, Clock Tower Hill. This is the main tourist attraction. Dutch by Greek tourists will be able to cover almost all the music in Malacca and get all the Kerajaan Negeri Melaka telah membina sebuah empangan atau baras. Empangan atau baras itu dibina bagi mengawal kualiti dan paras air di Sungai Melaka. Dengan adanya kawalan paras air, bot-bot Melaka River Cruise dapat menyusuri sungai tanpa mengira waktu. Towards the edge of the Malacca River estuary is a dam built to control the water quality and water level of the river. As the result, boats cruising on the Malacca River can navigate easily at any time. Sekarang, kita akan berpatah balik ke Taman Rempah. Ladies and gentlemen, we are now turning back to Taman Rempah Jetty. Tempat sejarah di Bukit Cina. Puteri Hang Lipo punya cerita. Melawan Malaysia takkan sempurna.
Duduk. Ayah ni ayah kena marah. Saya dari Melaka River Park, semasa ke Melaka River Park. Dekat Melaka River Park ni kita ada rumah balik, BR simulator dan juga Ferris wheel. Untuk sesiapa yang request tiket boleh masuk secara percuma sahaja. Dan kalau dah selesai explore kat dalam tu nanti, tolong datang balik ke JT ni semula. Sebab saya kena info ke booth untuk pick up. Booth ni mungkin sampai anggaran dalam 30 minit atau 1 jam macam tu. So kalau tak nak terus sekarang tak apa, boleh datang sendiri naik kereta kejap lagi ataupun besok. Sebab tiket dia ni valid untuk 24 jam. Dan pastikan guna sebelum 24 jam. Sebab 24 jam tu tarik expiry tu. Sekarang Kereta.
Ni naik Ferrywheel. Panas, tak ada aircon. Tengah hari. Papa yang tak pergi. Oh, panas. Dia macam sauna lah. Duduk diam. Dia nanti jatuh. Nanti satu panas. Dalam panas. Kau ayam lagi. Seribu. Mesti banyak sebab kat kita tu. Ni pun siapa? Ayah! Pegang. Hello. Ayah pun tak mau. Pegang je dulu, jangan eh. Tak. Panas. Allah. Ni dalam ni panas tak ada. Ada satu pusingan je ayah. Kalau malam okey lah. Ini tengah hari panas gini. Tu lah, Aduh, cakap. kan. Tapi 24 jam habis. Tapi tak. Jadi macam kita balik esok lah. Macam bersauna pula kita dalam ni. Bersauna macam kecil, paling kecil. Kita bersauna eh. Macam bersauna paling kecil ayah. Pipin. Ayah sampai atas tadi. Oh, tu buat upin-ipin lah. Oh, buat upin-ipin. Oh yang tu dia nak gitu. Spill. Sebab nanti diorang panas. Ada air lah. Yang merah pun masuk. Tengok merah. Tak gitu. Panas ni. Berpeluh-peluh. Sebab ada angin. Dah kipas pun tak ada. Kan? Lepas tu tak aircon kat sini. Itulah taklah kipas kecil kat sini kan. Ya Allah. Panasnya. Panas. Patut diorang bagi warna. Bergoyang. Patut diorang bagi warning lah sebelum masuk. Itulah tak beritahu. Okay. Kalau kau nak naik ni, kau jangan naik siang-siang je. Panas. Ada pink. Kipas ada. Dengan kepanasan aku. Satu bawa air kat sini. Air. Air ni senang pecahnya ya. Okay, tadi keluar dulu. Kita tiga. Sauna. Saya foto mak dia ambil ni. Ya, dia dekat atas foto. Ada foto mak. Dia nak kena panas. Macam banyak baik. Ada ni mati patah. Mana? Puas dia tahu. Adik. Hakim, sini Hakim. Kenapa rumah terbalik? Kita pergi kaca mati. Kami di sebelah ni. Mana jap? Satu 5 orang lah kan? Haa. Satu 3 kali. Kita tak kasut sini dulu. Tak kasut. Kalau Isha. Kasut mak. Masuk ambil gambar tu. Jom. Tengok dalam aircon. Naik tu sauna. Naik malam dah lah. Macam sauna lah tu. Panas. Sauna. Ini kedua. Tiga lagi. Bismillah. Sini. Okey. Mana? Ini jadi dalam ni juga. Oh, So ini dalam. entrance dia. Entrance dia dekat belakang. Okey. So nanti kasut semua saya akan letak kat belakang. Okey. Terima kasih. So jangan lari, jangan lompat. Jangan lari, jangan lompat Ikut cik. mau dapat. Rumah upside down. Rumah terbalik ayah. Rumah terbalik. Chris terbalik. Siapa nak duduk kat sofa ni? Apa buat kat atas tu? Ada ambilkan rumah dia ni. Tak tahu ekor pun terbalik. Jadi kau, dia kena ambil gambar macam tu ha. Betul. Macam mana dia ambil gambar dia macam mana? Tengok kenapa terbalik? Dia kan duduk kat atas je. Dia Hakim duduk situ ambil gambar kat situ.
Okey dah jom. Sebab ni gambar ayah lah kat sini. Tak boleh. Sini, sini. Ayah, sini. Dia kena pandai. Ni. Ha. Dia kena balikkan gambar. Ma, ambil gambar Ma. Apa ni? Sini pun. Oh, lah. Ma, tangan sini lah, Ma. Tangan pegang. Pegang. Mak patut kena lompat ni. Cepatlah. Mak tangan tak. Oh, cepatlah, lambat. Lambatnya. Oh, okey. Ma, ambil kat dapur. Ma sampai ni dapur ni, Ma. Ya Allah, peti ais terbalik. Ais terbalik. Ni tengok ni macam ni dia ambil gambar. Tengok. Ma tengok macam ni dia ambil gambar. Please follow me, Bel. Duduk kat sini kat dapur. Ma pegang tu nanti gambar tu balik. Adik. Pegang sini. Ma pegang atas. Back tu. Pegang sini. Tangan ni lah. Halo. Ibu tu waktu balik ya. Ma tak sampai. Ma ambil kat sini lah, kat sini. Ni pendek sikit. Ni. Ma beri kat sini. Pegang ni. Pegang macam ni. Oh, macam ni. Pegang rapat-rapat. Di sana aku juga ada cahaya air. Tak apa lah. Ada kat situ. Aki cepat peluk tu. Peluk. Aki cepat peluk tu. Peluk.